Jom susun kad dalam album. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Saya baru je buat unpacking untuk Pet Heroes Unite. Lepas tu ada unboxing starter deck Genta. Sekarang ni saya nak susun semua kad-kad tu dekat dalam saya punya binder. Okay, binder Monster Galaxy Card Malaysia saya. Saya ada dua binder. Satu untuk Monster Galaxy Card Indonesia. Satu lagi untuk yang Malaysia. So saya nak masukkanlah kad-kad baru saya dalam binder ini. Sebelum saya tunjuk apa-apa, sebelum saya masukkan apa-apa kad, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu saya juga nak minta korang semua untuk follow semua social media saya yang ada kat atas ni, dan join grup Telegram saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita masukkan. Dan kemudian saya nak tunjuk korang semua poster-poster yang kita boleh dapat daripada Pet Heroes Unite dan juga starter deck Genta. Let's go. Baiklah, kita akan mulakan dengan Pet Heroes Unite yang saya dah susun daripada nombor 1 sampailah ke nombor 54. Alright, jom kita mulakan terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 pertama ni akan ada dekat sini. Jom kita masukkan. Sebelum saya masukkan kan, sambil saya masukkan, saya nak cerita sikit lah pasal Pet Heroes Unite ni. So, Pet Heroes Unite ni saya boleh kata adalah pack yang paling saya suka lah dalam Monster Galaxy Card. Saya rasa dari segi nostalgic point, dari segi design, this is the best. Like, kad ni kan lawa gila weh. Korang kena tengok depan mata baru korang tahu betapa lawanya kad Boboiboy Kuasa 3 tu. Saya betul-betul suka. Dan dia punya nostalgic pula. Nostalgic factor dia, contoh macam page ni, korang tengok poster ni memang betul-betul mengambil kenangan saya semasa saya muda dulu. Kenapa saya hilang suara ni? Semasa saya muda-muda dulu. Muda-muda lah ya. Masa tu umur saya 20-an kan, masa saya tengok first musim 1, 2, 3 ni. Okay, so korang, inilah dia. Saya akan angkat sikit lah album saya ni. Inilah dia rupanya, harap korang nampak kot. Okay, itulah rupa dia. Inilah yang dia punya poster. Kalau korang nak pause, boleh pause tengok dia sendiri posternya. Ataupun saya letak je lah atas table ni. Korang boleh pause dan tengok posternya. Honestly, dari segi pembuatan poster, saya rasa macam biasa je kot. Macam tak nampak sangat keposterannya. Adakah saya salah pasang? Saya salah letak? Enggak salah. Tapi memang inilah dia rupanya, gang. Okay je lah kan? Boleh lah. Right, jom kita pergi ke poster seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini adalah poster untuk Mekamato musim 1. Macam korang boleh tengok dekat sini. This is actually quite nice lah. Okay, cuma kan dia punya jarak tu terlalu banyak tau. So dia tak nampak. Tak nampak macam satu poster. But it's okay. Saya suka dengan yang ini sebab again dia mengembalikan memori yang lama. Saya ingat lagi, ini first time basically Monster contact saya untuk tengok Mekamato awal. Okay, masa tu first time lah Monster contact personally guna WhatsApp. Cakap, "Hai Sifudin, nak tak tengok Mekamato episod 1 dengan 2 awal?" Lepas tu nak tak dapat Mecha Box? I'm like, yes Monster, yes. So itulah mengambil kenangan manis lah Mekamato musim 1 ni untuk saya. Alright, jom kita move on ke yang seterusnya. Another kenangan which is untuk Boboiboy Galaxy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia senang je. Kita kira 1 sampai 9. Kita dapat lah. Alright, untuk Boboiboy Galaxy ni pula, dari segi warna dia, warna hijau kan, saya macam kurang sikit lah dengan warna hijau ni. Akan tetapi saya rasa dari segi design card kan, sebenarnya cool gila weh. Monster punya, saya tak tahu lah, saya tak pandai pasal technical term sangat. Saya macam, apa dia punya composition kot, macam dia punya card tu semua nampak macam dia punya, kita senang untuk faham center of the card lah. Macam tu, macam contoh
karakter yang ada banyak karakter, kad yang ada banyak karakter macam ni kan, kita still tak rasa macam terlalu crowded. So saya suka benda tu. Okay, cuma Captain Sparrow ni nampak macam sebab dia kecil sikit lah daripada biasa, tapi still cool lah. Dan yang ini saya rasa memang betul-betul nampak dia punya apa kata keposteran tu, memang nampak dia poster, sebab nampak connection antara ni dengan ni memang nampak. Ni macam kurang sikit sebab Boboiboy Solar punya background ni lain sikit, tapi overall it's a very nice looking poster. Basically very nice. Saya suka tengok ni. Sekarang kita dah masuk bahagian yang paling juicy dan yang paling jahat sekali. kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya boleh kata 9 kad ni adalah salah satu 9 kad yang paling saya suka tengok. Saya tak tahulah kenapa, bagaimana dan mengapa Monster buat benda ni. Okay, tapi saya memang excited, betul-betul excited. Saya dah, orang kata saya tak mampu dah. Okay, saya tak boleh dah nak cakap selain daripada saya betul-betul excited dengan Boboiboy Galaxy Musim 3 oleh kerana kad ni. Okay, saya excited sebab kad, bukan saya excited sebab apa, sebab kad ni. Kad ni buat saya rasa macam mana Boboiboy Galaxy Musim 3, dan hopefully it is comic. Okay, walaupun ramai orang macam cakap lah, bang saya tak suka bang dia komik, sebab nanti akhirnya dekat animasi tukar juga. Oh, what if this time tak? What if this time Monster actually buat cerita yang lebih kurang sama? What if? Tapi tak tahulah, tak kisah sebenarnya, tukar pun tukar lah, sebab this looks amazing. Look at it, oh my goodness. Oh, this looks good. This looks amazing. Diorang semua ganas kan. Ni pun ganas kan. Tiba-tiba ada budak 2 orang comel kan. Comel, betul kan? Letakar pendek gila nak dibandingkan dengan kasa. Okay, dia bukan hang kasa, dia bukan tok kasa, dia just kasa. Korang boleh screenshot ke apa ke untuk tengok ni gambar ni dengan lebih dekat. Inilah saya cuba angkat kot sebab dia special sikit. Saya suka kan. So ni yang versinya. Ini paling dekat lah dengan kamera. Saya suka kan, Boboiboy, ada Boboiboy besar dengan Boboiboy kecil ni pun saya suka tengok. Wow, this is I think the best lah in terms of the way things look. Okay, saya suka. Ini just bias saya guys, sebab saya minat komik kan. So bias sikit lah, but this is very nice. Thank you Monster for this. Okay, tak sangka saya dapat tengok balik benda ni 2D, okay, comic style. Ni macam One Piece kan, dia ada manga cut dengan cut lain lah. Ni macam kena manga cut tu lah kononnya, kan? Mungkin lah, I don't know. Jom kita pergi yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah yang penultimate one. Okay, yang second last. Lepas ni kita akan sampai dah yang terakhir dah untuk pack Heroes Unite. Banyak lah saya buat yapping dalam video ni. Tapi okey je kan? Korang suka je kan dengan saya membebe-bebe, sebab saya punya POV bila compo card ni adalah sebagai peminat Boboiboy Megamato sendiri, bukan sebagai pemain card. Okay, so POV saya lain sikit daripada content creator yang lain yang buat card ni, sebab diorang memang kompol sebab nak main. Saya tak. Saya nak kompol sebab kompol. Yes. Oh yeah, by the way, inilah card AR. Okay, tapi saya tak letak AR kat sini lah. Saya letak AR dekat dalam kotak. Saya simpan dalam saya punya apa tu, kotak ni. Sekejap. Saya boleh tunjuk kat korang. Saya boleh tunjuk. Ni. Saya simpan dalam saya punya, apa nama benda ni? Saya simpan dalam ni lah. Saya simpan dalam kotak dengan semua kad AR dan SR saya yang lain. Okay, ini dia poster untuk yang Megamato. Very nice poster. Saya punya favourite card dekat sini adalah yang ini. Okay, saya suka sangat dengan project Mas Mana ni. Saya suka, I mean somehow Kaizo ada dekat sini, which is nanti kita bincang lebih kot. Sebab saya ada macam terfikir lah, kenapa Kaizo dekat dalam set ni. Okay, sebab semua dorang pemakai topeng. Okay, pemakai topeng. So, apa kena mengena Kaizo dengan mereka ni? Jeng. I guess mungkin sebab Pian selamatkan dia kan, selamatkan Kaizo kan daripada Borara. So, mungkin tu relation dia, but I don't know. Kita bincang nantilah, InsyaAllah one day. Okay, jom kita pergi ke page yang terakhir. Jom kita kira je lah, walaupun dah page terakhir kita dah tahu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, jom kita pasang ke semuanya. Yeah.
So inilah dia 9 kad terakhir daripada pack Heroes Unite. I think this is the most diverse one sebab tiba-tiba ada beliung dengan sori. Dia macam mostly kepada tema gentar kan. Ada gentar ni tapi tiba-tiba ada beliung dengan sori. I guess tiba-tiba ada Ying dengan Yaya juga, tapi at least Ying dengan Yaya ada dalam animasi gentar. Ini diorang tak ada tapi diorang ada. Tapi okey lah. Okey, dia bukannya kesalahan. It's just that yeah, it's nice. It's a good cool addition. Okay, bukan kesalahan. Saya suka dengan 3 orang kat tengah ni dan inilah maksudnya Heroes Unite sebab ada gentar, beliung dengan sori. Tiga-tiga kan hero, so Heroes Unite lah. Saya betul yang belakang-belakang ni pun Heroes Unite lah. Ni pun Heroes Unite juga. Walaupun ada Mas Cacik yang villain. Maybe satu hari nanti Mas Cacik akan jadi hero juga. Who knows? Okay, sekarang tiba masanya untuk kita terus masukkan starter deck. Kan first kita kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tapi ini bukan 9 yang pertama. Kalau korang tengok kat Ying ni, ini adalah kad nombor 19. Kenapa saya masukkan ni dulu? Sebab kad nombor 1 sampai 18 tu, dia akan jadi satu mega poster. Jadi kalau masuk kat sini tak sedap lah, tak sesuai. So kita masukkan dulu yang hujung-hujung ni punya. Alright. So barulah disesuai nanti. Kita masukkan terus. Alright, ini dia poster untuk starter deck gentar yang pertama yang saya letak dekat sini. Dan saya suka dengan benda ni sebab bila tengok kat bawah ni memang nampaklah keposteran tu nampak dia memang macam bercantum. Saya suka yang mereka letakkan Fang, Ying dengan Yaya, walaupun Fang dengan Ying dengan Yaya ni macam cameo je untuk arc ni. Alright, jom kita pergi ke muka surat sebelah. Ni kita nak masukkan mega poster. Mega poster tu ada total 18 kad. Okey, tak payah kira lah, banyak pula. Jom kita masukkan sahaja. Inilah dia kesemuanya. Inilah dia mega poster daripada starter deck gentar. Okay, kalau macam korang tengok betul-betul dari segi dia punya style, kita nampak yang Rosaksa final form lawan dengan Mecha gentar lah. Itu dia punya macam tema dia. Kalau tengok daripada semua ni macam agak random lah pada saya kan. Macam tiba-tiba ada Papa Zola, ada Alpha Tumbosor sini, ada Ramos. Okay, macam korang tengok ni ada Mas Cacik, Tumbosor, Ramos ni macam ni apa, Villains Unite lah kan. Ni ada Jojo pun ada. Kira macam Villains Unite. Tadi Heroes Unite, ni Villains Unite. Habis tak apalah. Yang pentingnya macam saya cakap tadi, ni lah dua karakter, dua lawan ni lah. Dua ni lawan tu yang macam jadi keseluruhan poster. Okay, kalau korang nak tengok betul-betul mega poster ni, saya cadangkan korang beli sendiri dan susun sendiri dan tengok mega poster ni betul-betul lah. Kalau korang nak tengok dalam video, ini je lah yang korang dapat. Alright, kita dah sampai ke bahagian terakhir of this video. Basically, kita nak masukkan 3 kad terakhir kita, which is 3 saja, memang 3 je. Memang macam ni lah. Okay, starter deck memang macam ni. Monster nak cukupkan, Monster letak 3 macam random cards lah. It's not really random, I would say, but it is random. Jom kita masukkan baru korang tahu betapa randomnya random ni. Okay, dia tiba-tiba ada Mara. Okay, sebab I guess ada Mas Mara, why not ada Mara sekali. And then tiba-tiba ada Rosaksa yang ada Codebot besar. Dan tiba-tiba sebelah Rosaksa tu Mechabot. Kan random tu. Memang random. Last but not least, kita ada 3 kad awesome. So saya letak je lah 3 kad awesome ni. Memang saya letak je kat dalam poster ni. Saya letak kat sekali kat sini. 3 kad awesome and then we are done. Okay, dah tak ada lagi dah kad-kad yang baru yang saya buat boleh letak. Okay, dan dah tinggal berapa ni? 5 ni je tinggal. So mungkin boleh masuk lagi satu set dengan satu lagi starter deck. Lepas tu dah saya kena tambah dah sleeve ni saya rasa. Okay, jom kita review balik daripada awal apa yang kita buat hari ini. So tadi kita start dekat pack Heroes Unite kan. Ini first page dia. Okay, saya suka ni. Lepas tu ini second page, ini third page. Lepas tu kita ada page yang keempat, page yang kelima dan page yang keenam. Okay, saya sukalah semua Heroes Unite punya design. Macam saya cakap tadi memang cool. Ini yang starter deck pula. Kita ada satu poster kat sini. Kita ada mega poster dekat sini. Dan juga kita ada 3 kad tambahan dan kad awesome dekat atas ni.
Alright, maka dengan itu selesailah saya punya video ni. Okay, saya dah unpack Pack Heroes Unite. Saya dah unbox starter deck V9. Okay, starter deck Genta. Dan kemudian saya dah masukkan semua dalam album. Biasanya saya ambil masa 2-3 bulan untuk masuk dalam album sebab saya malas. But sekarang saya dah tak terlalu malas. So saya dah masuk. Saya dah lega. Korang pun dah tengok video ni. Dan saya juga ada review sikit tadi. Apa pandangan korang tentang Pack Heroes Unite? Apa pandangan korang tentang starter deck? Korang boleh komen dekat bawah. Saya memang tak hilang suara hari ni. Anyways, kalau korang dah tengok video ni sampai tahap ni, saya nak korang komen dekat saya ni, album Monster Galaxy Card. Series itu je saya nak korang komen, album Monster Galaxy Card. So saya tahu korang tengok video ni sampai habis. Terima kasih banyak-banyak sebab tune in dengan penggembaraan saya. Buka semua card pack baru ni. InsyaAllah lepas ni keluar lagi, saya buat lagi. Alright, itu je lah kot. Terima kasih banyak-banyak. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Selamat berbuka, selamat Hari Raya. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.